Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Isyira, pengacara Serisku TV. Sempena bulan Ramadan ini, Serisku TV dan Panitia Pendidikan Islam telah merancang aktiviti dan program yang menarik. Segmen Bual Bicara Biar Tahu Jangan Keliru ini merupakan salah satu program yang dianjurkan. Jadi, hari ini kita berungkai persoalan bersama Ustazah jemputan kita ini. Bersama kita Ustazah Fatin. Ustazah, saya dapat persoalan daripada kawan kita ini. Dia bertanya, adakah batal puasa jika kita memakai air mur ketika berpuasa? Terima kasih Adik Aira di atas persoalan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Fatin dari SK Seri Skudai Johor Bahru. InsyaAllah Ustazah akan menjawab persoalan rakan Adik Aira itu tadi. Memakai air mur dibolehkan ketika berpuasa kerana ia tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan haus. Seperti mengikut fatwa Syekh Al-Syarbasi, ia adalah keperluan kesihatan. Jadi dibolehkanlah ya memakai air mur ketika bulan puasa ini. Cikgu Ustazah harap dapat menjawab persoalan dari rakan Adik Aira itu tadi ya. Terima kasih Ustazah Fatin atas penerangan yang cukup jelas. Kawan-kawan, maknanya kita memakai air mur ketika bulan puasa tidaklah membatalkan kerana tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan haus. Cukup saja untuk hari ini. Jumpa kita di segmen yang seterusnya. Jangan lupa like, follow and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.